kita selalu cakap pasal kepercayaan lah, trust. But what about the trust between me dengan bank? What does it mean? This is the difficult part bila kita nak cakap pasal trust dengan bank, because you don't see the face. You nampak bangunan je. Untuk you build the trust, it takes time. Bukannya bergantung kepada janji, bergantung kepada look. Dia bergantung kepada tindakan. Apakah yang pengguna perlu faham atau perhatikan sebelum dia sign any legal ataupun offer? Mereka jangan malu untuk bertanya. Komuniti kita ni selalu bila kita beli kereta, dah dapat kereta kita tu dah cukup dah. Kita takkan tanya apa-apa benda lain dah kan. Kita nak consume financial product ni, elok untuk kita consume produk yang kita mampu. Layanan yang adil yang diberikan kepada consumer, adakah customer ni sentiasa betul? So layanan adil bukan bermaksud semua orang datang, semua orang dapat. Bukan. Dia akan assess based on case to case basis dan bergantung kepada keadaan. Tapi yang penting anda ada hak untuk approach. Anda ada hak untuk bertanya. So itu hak anda, jangan lupa.